Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, sihat ya Hmm. semua? Selamat pagi, sihat ya semua? Waalaikumsalam, Doktor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Okay, so untuk pagi ni kita ada santai punya taklimat tentang fasiliti perpustakaan. Okay, untuk makluman Puan Harisom, peserta kita ni sebenarnya adalah stackable micro-credential MBA. So stackable lagi okay, sebagai peserta, tapi insyaAllah September nanti akan jadi student UMT, postgraduate student of UMT insyaAllah. Right? Okay, so kita pada hari ini Puan Harisom akan, okay, kita perkenalkan jugalah kan Puan Harisom, okay, Anida binti Musa, okay, dengan segala hormatnya, okay, kita perkenalkan untuk makluman Puan Harisom merupakan timbalan ketua pustakawan kanan grade S13 ya, okay, ketua bahagian lah, right, okay. Dan untuk hari ini Puan Harisom akan brief kita tentang apa kelebihan, apa fasiliti yang akan dinikmati oleh tuan-puan sebagai stackable MC UMT lah, right? Dan nanti insyaAllah lah September nanti akan ada lebih banyak lah akses, lebih banyak facilities yang akan dinikmati insyaAllah, right? So tanpa melengahkan masa, kita persilakan Puan Harisom untuk take over the session. Thank you. Terima kasih Dr. Wan Ida di atas introduction tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Harisom, pustakawan yang akan memberikan taklimat ringkas saja ya sebenarnya pada pagi ini sebab ini hanyalah kita panggil sesi suai kenal lah dengan perpustakaan dan kita akan brief sikit-sikit supaya nanti tuan-puan saya rangkum semua tuan-puan lah. Jadi minta maaf kalau ada datuk ke doktor ke ya. Jadi saya sangat mengalukan ke Perpustakaan Sultan Nana Zahirah walaupun secara online. InsyaAllah nanti saya akan cuba tunjuklah beberapa perkhidmatan dan kemudahan yang ada di Perpustakaan Sultan Nana Zahirah ni ya. Okey, saya share slide. Semua nampak slide ya? Nampak Puan. Okey. Saya buat slideshow. Terima kasih dah. Tak habis lagi dah terus terima kasih. Okey. So ini adalah berkenaan dengan library briefing for stackable micro-credential participant MBA Universiti Malaysia Terengganu. Okey. Jadi tujuan taklimat pada pagi ini sebenarnya kita nak introduce lah library punya supporting untuk postgraduate student ya. Kalau nak ikutkan sebenarnya slide ini dia ada part a little bit technical part tapi saya akan skip dulu. Okey, nanti mungkin bila tuan-puan semua dah menjadi student UMT, insyaAllah kita akan go deeper lagi tentang on writing, academic writing needs lah dan literasi skill. So jadi yang hari ini kita santai-santai dulu, kita lihat apa yang library kita boleh offer kepada tuan-puan bila menjadi peserta dan juga pelajar di UMT nanti. Okey. Okay, jadi untuk stackable micro-credential ni, Master in Business Administration UMT, memandangkan sekarang tuan-puan hanyalah para peserta sahaja dahulu. Jadi untuk tempoh masa sehingga bulan apa tadi? September ya? September. Okey, kami hanya boleh tawarkan keahlian kolaborasi institusi PSNZ sahaja dahulu ya. Sebab syarat untuk menjadi staff untuk menggunakan semua kemudahan kita, dia kena berdaftar sebagai pelajar UMT dahulu. Okey, sebab academic library ni dia memang beza sikitlah dengan public library and so on semua. So siapa-siapa shareholder kita memang kita akan offer 100% kemudahan kita. Tetapi untuk tuan-puan ni kita offer dulu kepada institusi kolaborasi. So abaikan yang nombor 1, 2, 3, 4 tu sebab itu semua kita dah skip memandangkan tuan-puan di bawah UMT Live telah berdaftar sebagai peserta. So kita dah memang waive perkara 1, 2, 3, 4 tu. Jadi fokuskan kepada 5 tu sahaja di mana apabila menjadi keahlian kolaborasi institusi ini, tuan-puan boleh menggunakan semua rujukan dan perkhidmatan yang kita tawarkan di PSNZ. Ya.
semua boleh guna. Cuma kita tidak dapat provide perkhidmatan Wi-Fi dan juga easy proxy. Easy proxy ni bermakna sekiranya tuan-puan ingin menggunakan langganan pengkalan data atas talian tidak boleh diakses dari luar kampus UMT. Tapi sekiranya datang ke dalam UMT, masuk ke dalam perpustakaan ataupun di dalam kampus lah, di dalam kampus boleh, tidak ada masalah. Okey, tetapi bila dah jadi student UMT nanti, bila dah dapat satu username and my name or password daripada PED, semua kemudahan dan akses ni boleh digunakan daripada luar kampus. Bermakna sekiranya duduk dalam rumah pun boleh akses semua kita punya pengkalan data daripada dalam rumah. Cuma untuk temporary ni sahaja ya. Jadi saya harap tuan-puan semua dapat faham dahulu perbezaan di antara keahlian kolaborasi institusi ni dengan pelajar saya panggil PG saya, postgraduates nanti ya. Okey. So, secara ringkasnya apa yang kami tawarkan di PSNZ adalah reference to printed electronic and digital resources collection ya. Kita memang ada printed dalam lebih kurang saya rasa 100k printed collection. Printed ni termasuklah buku and then laporan-laporan serial punya printed saya panggil laporan tahunan. Okey, laporan tahunan. Bila dah tertranslate bahasa Inggeris susah pula nak ke bahasa Melayu. Okey, kita ada juga electronic and digital resources. Untuk makluman tuan-puan, di PSNZ ni memang kita fokus more on electronic and digital resources. Okey. Dan the latest one yang kita ada ialah data stream on economy, I mean finance and economy. Tapi yang tu hanya boleh akses di library kita saja. Jadi tuan-puan kena datang dekat kita dan boleh guna sebab dia adalah single sign on. Bermakna dia ada satu PC saja yang kita boleh search untuk pengkalan data stream namanya. Okey, kita juga ada loan and return of library materials, renewal library materials reservation, facilities reservation, inter-library loan, Pick and Go services, customer complaint, dan kita juga ada virtual librarian services. Kita ada live helper chat, WhatsApp librarian. So dan juga customer education class ya. Okey. Saya pergi yang detail sikit. Okey, yang ni yang saya maklumkan tadi kita ada printed di level 2. So jadi kalau tuan-puan datang dekat kita terus pergi ke level 2, dalam situ ada semua open collection ya. Cuma untuk cari bahan dia kita akan menggunakan Webpack. Nanti saya akan tunjuk bagaimana cara nak guna Webpack dan boleh guna dan pinjam ya. Okey, electronic collection mencari juga di dalam Webpack dan juga boleh request dekat main counter. Electronic collection ni lebih kepada CD, DVD. Cuma saya dimaklumkan sekarang ni kita memang dah tak update sangat electronic collection sebab current trends ni sebenarnya dia dah tak guna sangat CD and so on semua tu. Cuma kita preserve bahan-bahan ni untuk digunakan sekiranya diperlukan ya. Okey, digital collection ni yang saya masukkan tadi access via portal, kita ada e-book dan juga databases. Kita ada UMTIR dan juga ada University Archive. Okey, cuma yang ini saya maklumkan tadi untuk e-book dan databases tuan-puan boleh datang ke perpustakaan kita dan guna e-book dan databases. Cuma untuk UMTIR dan UMT Archive ni kena mohon bantuan kita dululah disebabkan dia ada username dan password tadi, my name more tadi tu ya. Okey. Tapi boleh saja mohon bantuan daripada kita sekiranya perlukan apa-apa bahan dalam UMTIR dengan UMT Archive. Nanti saya akan go detail sikit. Okey, nombor 2 ialah borrowing dan return item. Macam biasalah, boleh pinjam buku dan juga pulangkan. Jadi untuk keahlian kolaborasi institusi ini, buat sementara waktu ni, tuan-puan hanya dibenarkan pinjam 2 naskah buku selama 2 jam. Dan kita buat sementara waktu akan collect deposit dahulu. Ya, sebab macam saya bagi tahu tadi, mana-mana keahlian yang bukan pelajar UMT,
Ya, kita ada juga lah yang lain-lain tu, keahlian yang lain memang kita akan minta deposit dulu, tapi deposit tu akan dipulangkan nanti. It's just for temporary sehingga September. Once you dah register sebagai student kita, tidak ada isu lah, tak ada deposit, tak apa. Bila dah jadi PhD student, I think the numbers is quite 14 ke 20 naskah buku untuk dalam tempoh 30 hari. Lama lah, okay, cuma untuk temporary ni saja. So boleh pinjam buku through self-check machine kita, boleh return guna book drop dan boleh refer main counter dalam sekiranya ada masalah. So dari dalam perpustakaan kita ni kebanyakannya dia dah sedikit self-check service. Okay, boleh pinjam through self-check machine, boleh drop guna machine sahaja, jadi tak perlu masuk ke dalam perpustakaan pun. Okay. Then apa lagi kita ada? Kita ada renew. So katalah tuan-puan pinjam buku dan nak sambung continue, boleh. Maksudnya katalah untuk pinjam buku, katalah besok nak pinjam buku, so nak renew lagi, boleh renew sekali lagi buku, dan buku tu boleh di-renew memandangkan sekarang ni masih secara main counter lah, tapi insyaAllah boleh je call counter kita untuk minta bantuan. Okay, reservation sekiranya katalah buku yang kita nak tu sedang dipinjam oleh orang lain, dan kita boleh reserve lah buku tu daripada sistem. So once person tu dah pulangkan buku balik pada kita, dan buku tu dah reserve dah untuk kita, dan kita boleh datang ke library untuk buat collection. Okay, facilities reservation. Okay. Nanti bila di dalam PSNZ ni semua perkhidmatan kita, okay, bilik, carer, whatever semua tu perlu ditempah menggunakan sistem. Sistem. So jadi ada yang melalui sistem MyNemo UMT, ada melalui sistem perpustakaan. So jadi untuk tuan-puan menggunakan perkhidmatan kita, datang saja ke perpustakaan dan pergi ke kaunter utama. Dia ada satu kaunter khas untuk kemudahan. Contohnya nanti nak pinjam, nak reserve facilities tu, boleh kepada kaunter utama. Saya akan pergi detail nanti by one apa facilities yang kita ada. Dan untuk interlibrary loan, so bila dah jadi student kita nanti, okay, interlibrary loan ni memang applicable untuk semua universiti awam di Malaysia. Alright, so untuk degree student, postgraduate staff, kita memang open interlibrary loan services ni. Bermakna katalah bahan artikel, contohnya artikel yang kita perlukan ataupun buku yang kita perlukan tu berada di Universiti Melaya contohnya, ataupun UKM, for example. So tuan-puan boleh mohon perkhidmatan ni. Jadi kami di perpustakaan akan memohon dengan perpustakaan UKM untuk pinjamkan buku tersebut ke perpustakaan kita on your behalf lah. Maknanya nanti akan adalah tempoh-tempoh dia dan syarat-syarat dia sedikit. So kita akan pinjamkan bagi pihak tuan-puan. Jadi adalah mungkin saya rasa dalam 2 minggu juga. So, jadi tuan-puan tak perlulah pergi ke UKM untuk study ataupun jadi ahli perpustakaan UKM pula untuk pinjam buku tersebut. Okay? So kami boleh buatkan untuk bagi pihak tuan-puan. Alright. So, okay, ini adalah satu perkhidmatan yang kita offer. Sekiranya tak ada masa lah nak datang ke perpustakaan. So, formnya ada di portal kita. Boleh isi, ada QR code. Bermakna tuan-puan kena tahu buku apa yang diperlukan. Isi form tersebut dan submit pada kami. Kami akan carikan buku dan you can pick up sajalah di tangga utama sahaja. Jadi tak perlulah naik ke, sebab library kita ni ada tangga tinggi. So, jadi kalau kata tiba-tiba saya tak sempat lah nak masuk dalam library, boleh carikan untuk I dan I datang pick up saja. So kita boleh laksanakan servis ni pada tuan-puan. Okay. Ini ialah virtual librarian services. So nanti bila pergi ke portal kita, okay, portal kita psnz.edu.my jadi akan ada satu ikon biru ni. Okay, we are online. So dekat sini tuan-puan boleh tanya apa-apa juga permasalahan
sekiranya nak tahu buku apa yang perlu dicari waktu operasi, macam mana nak cari thesis, contohnya macam mana nak cari artikel, boleh tanya dekat situ, nanti akan ada librarian yang akan respon. Okay, dan kita juga ada satu lagi WhatsApp a librarian. Ni yang sebenarnya yang paling famous lah. Okay, tuan-puan boleh save this number. So anything related to library services, facilities ataupun apa-apa juga pertanyaan, contohnya nanti macam mana nak menggunakan perkhidmatan Turnitin kan untuk cari Scopus Web of Science, so boleh guna this WhatsApp Librarian Services ni untuk tanya. Nanti kita punya officer akan respon pada persoalan. Okay. So saya bagi dulu channel-channel macam mana nak reach kita lah, sebab tuan-puan semua berada di luar UMT kan. So kita bagi channel ni supaya nanti anything pertanyaan boleh direct pada kita. Ya. Yeah? Okay. Kita juga ada complaint and feedback lah. So saya rasa yang ni kita skip dulu ya. Okay. Di PSNZ kami menawarkan kelas pendidikan pelanggan ataupun user education class. Okay. So yang ni saya pergi deeper sedikit ya. Kami memang menawarkan modul literasi maklumat ni kepada semua pelajar UMT lah, tak kira daripada undergraduate, postgraduate ataupun kalau yang lecturers pun nak, kita boleh sediakan, dan termasuk jugalah tuan-puan sebagai ahli kolaborasi UMT. So untuk kelas-kelas ini kita akan pergi deeper. Mungkin satu tu saya buat sekarang lah, pengenalan kepada perpustakaan tu dah ambil dah satu modul satu. So sekiranya nak literasi maklumat asas, OPEC, UMTRR boleh modul 2. Tapi basically untuk PG student biasanya kita akan cadangkan modul 3 hingga ke modul 5. So modul 3 ni kita akan ajar on advanced searching technique. Okay, mungkin kita akan masuk juga sedikit tentang AI. Macam mana pencarian melalui AI. Unfortunately untuk tahun ni kita dah tak dapat subscribe Scopus AI. Okay, jadi mungkin kita akan guna AI lain lah. Okay. Dan untuk 4 ialah bila dah jadi student nanti, ataupun saya tak tahulah macam mana nanti bila peserta ni nak kena buat assignment ke. Ya. Sebab untuk modul 4 kita akan ajar asas sitasi dan bibliografi. Bagaimana nak buat reference semasa assignment, nak menggunakan modul apa, APA. Dan di UMT kita subscribe Mendeley. Okay, Mendeley ni ialah Reference Management Tools. So jadi kita akan ajar menggunakan Mendeley tools ni supaya kita tak perlu lagi type reference kita satu-satu dekat Words. So kita boleh terus menggunakan Mendeley, kita search artikel through Mendeley ataupun kita upload artikel yang kita cari ke dalam Mendeley. So Mendeley akan ada connection dengan Words kita. Nanti kita plug in lah ke dalam kita punya desktop ataupun laptop. So dia akan auto generate citation tu ke dalam kita punya assignment. So cuma yang ini a little bit technical. Jadi kalau perlu nak belajar kena request dengan kita lah kelas untuk modul 4. Okay. So untuk modul 5 ini lebih sedikit advance apabila nanti tuan-puan nak membuat semakan plagiarism ya. Di UMT untuk pelajar PGs memang sebelum submit thesis ya, kita kena buat semakan Turnitin. So it depend on your faculty ataupun supervisor macam mana nak buat semakan, tapi semakan plagiarism memang penting di UMT. So jadi apa-apa juga assignment yang hendak dihantar, mungkin final assignment, kita akan buat semakan Turnitin. So jadi tuan-puan kena faham dulu apa itu Turnitin. Turnitin ialah produk yang subscribe lah ya, sebenarnya ialah semakan plagiarism ataupun indeks kesamaan. So kita akan ajar kefungsian dia, bagaimana Turnitin membaca teks kita lah supaya kita dapat peratusan kesamaan indeks tu kurang lah. Kalau di yang saya tahu kalau di PGs postgraduate school 20% ke bawah. Okay. Untuk UMT Live saya tak pastilah, mungkin boleh tanya Dr. Ida lah nanti ya. Okay.
So kita cuma bukan kita nak menakutkan, tapi kita nak ajar supaya untuk modul ni kita harap ada ethics in writing lah, ya. Ethics in writing sangat penting bila kita menjadi pelajar universiti. So kita juga akan ajar dua pengkalan data utama, ya, citation metric, iaitu Scopus dan juga Web of Science. Bagaimana kita gunakan Scopus dengan Web of Science untuk mencari artikel yang citation, ya, citation, bagaimana kita nak tengok kepada artikel-artikel yang terindeks, okay? Dan sekiranya perlu publish paper yang terindeks di Scopus and Web of Science, so kita akan ajar. Okey, dan di bantuan pendidikan ni juga kita akan tengok kalau nak ikutkan sebenarnya di modul 3 kita akan go detail on pengkalan data yang boleh bagi kita full paper, ya. Contohnya Science Direct. Kita di UMT memang kita langgan Science Direct, kita ada Springer, kita ada Emerald. So di modul 3 kita akan ajar bagaimana nak dapatkan full text artikel daripada pengkalan data ni. Tapi di modul 5 memang Scopus dengan website ialah pengkalan data matrix. Okey, nanti detail dia kita kena ambil modul 5 lah, kita nak ajar, ya. Okey, dan juga researcher ID and profile. So once tuan-puan dah start publish paper di dalam Scopus, Science Direct ataupun Web of Science, so nanti akan ada ID yang di provide lah untuk kita. So kita if tuan-puan berminat untuk menulis banyak lah, menulis menjadi kita kata ada publication yang agak banyak, so it's good kalau kita boleh manage kita punya ID and profiling ni supaya visibility kita sebagai researcher, sebagai author tu lebih nampak lah. Okay. So yang ini semua nanti boleh tengok di portal PSNZ. Jika berminat boleh mohon dengan kita. So yang ini kita memang offer lah juga walaupun tuan-puan masih walaupun di dalam keahlian kolaborasi kita boleh offer benda ni. Okay. So facilities. Okay, ini facilities. Ni secara 1%, 10% lah, ya kan. Ini ruang utama kita. Okay, kita buka semua reference and learning space ni untuk digunakan. Okay, ni tidak ada isu. Level 1, level 2 sekiranya ada je meja-meja yang ada sofa ke whatever, semua boleh guna, tidak ada halangan. Okay. Okay, yang ini ialah kita panggil discussion room ataupun di sini kita rebranding dia sebagai wetland room, ya. Okay, discussion room ni kita provide space untuk discuss. Ada lebih kurang I think 11 bilik dan kapasiti dia dalam 6 ke 8 orang, ya. Untuk discussion memang untuk guna discussion lah. So dalam ni biasanya kita akan provide tables, chair dan juga TV untuk presentation. So boleh guna untuk buat presentation yang discussion lah, yang melibatkan discussion, ya. Okey. Sekiranya berminat, pergi ke kaunter utama dan bagi tahu kat staff utama kita kat situ, kita nak guna discussion room. Nanti staff akan tengok availability sebab ini ialah walk-in. Antara hot facilities kita lah, kadang-kadang berebut-rebut dengan pelajar-pelajar. Okay? So satu lagi ialah carer room ataupun kita panggil mangrove room. Carer is for 1%. Sekiranya tuan-puan need privacy dan perlu ruang pembelajaran secara seorang, yang ni untuk satu orang sahaja, pergi ke kaunter utama juga. Jadi kita provide dia untuk 4 jam sekali penggunaan. 4 jam maksudnya untuk 4 jam. Kemudian kalau tak ada orang guna lagi, boleh renew je lah dekat kaunter utama. Okay. So next ialah laptop zone. Okay. Kita juga ada satu ruangan di belakang perpustakaan sana sikit. Okay. Ini open without reservation. Kapasiti dalam 100 orang, bawa saja laptop dan free sitting lah. Kalau ada ruangan yang kosong boleh digunakan. Okay. Maker room ini hanya maklumat sahaja. Kita juga ada maker room dekat perpustakaan ni. Sekiranya berminat lah nak buat apa-apa aktiviti melibatkan 3D, okay, nak guna printer 3D ke laser cutter ke, boleh request di kaunter utama.
Kita ada game room. Sekiranya tuan-puan rasa stres, okey, stres rasa nak main game ke, boleh je. Okey, boleh masuk duduk relax-relax. Kita pun indoor pun ada juga. Jadi macam nak main chess ke, nak main apa pun kita boleh ada di kawasan library kita, ya. Okey. Next kita ada mini studio. Okey. Mini studio ni kita provide untuk buat video dan foto recording. Kita ada equipment semua dah, video kamera, DSLR kamera, foto, recording, editing system, semua boleh. Okey, yang ini kena booking via Mynamo system, tapi memandangkan tuan-puan masih belum ada password, boleh sajalah kot minta bantuan. Nanti dalam yang saya kata live helper chat WhatsApp librarian, cerita saja tuan-puan ni ahli kolaborasi, so nanti mungkin kita akan bantulah untuk booking sekiranya perlu gunakan video recording untuk any recording lah, free saja, ya. Tak ada charge apa-apa. Okay, next kita ada Synergy. Okay, Synergy ni similar macam discussion room, cuma kita ada extra equipment lah. Kita ada TV, kita ada connected to Google Home dengan smart switch lah. So jadi yang ini kapasiti dia dalam 12 ke 16 orang. Kita ada 2 room, ya. Synergy 1 dan Synergy 2. So yang ini pun sama, booking by Mynamo system, nanti maklum saja pada kita jika perlu. Okay, cuma bilik ini kita banyak gunakan more kepada sekiranya nak buat Viva, nak buat perbincangan yang melibatkan teleconference ataupun anything lah. Nanti kita akan tengok kepada tujuan penggunaan tu. Maksudnya kalau setakat nak buat discussion biasa, kita akan channelkan kepada discussion room, tapi sekiranya keperluan tu lebih kepada conferencing ataupun presentation dengan pihak-pihak luar, kita akan bagi kepada Synergy room, ya. Okey. Next, Edu room. Ini untuk training. Kita ada lebih kurang 40 seat. Okey, yang ini sekiranya nanti katalah tuan-puan tiba-tiba rasa macam nak sekali lah datang belajar di UMT lah, contohlah kan. So nanti mungkin pihak UMT Live boleh mohon guna bilik Edu room ni untuk belajarlah kelas. Tapi kalau boleh tu kita, Dr. Ida janganlah put aside as a class, ya. Sebab sebenarnya ini bukan untuk teaching and learning. Cuma kita kalau boleh kita nak bagi pelajar stackable ni untuk merasailah apa yang kita ada dekat UMT ni, okay, dekat PSNZ. Okay, kita ada juga 24 hours area dekat luar library kita. So yang ini 24 hours area lah, room. Kita panggil area lah sebab dia bukan room, dia ruang sahaja. Tuan-puan boleh datang ke perpustakaan kita, tak ada masalah, boleh guna saja ruangan ni di luar tu. Nak guna sampai 2-3 pagi pun tidak ada masalah. Duduk saja kat situ dan gunalah. Kita ada kipas, kita ada lampu dekat situ. Okey, ini smart shelf sekiranya nak pulangkan buku. Ini book drop juga sekiranya nak pulangkan buku. Kita ini yang saya kata tadi, self-check machine. Sekiranya nak pinjam buku, kita akan minta mohon untuk gunakan self-check machine. Tapi kalau ada masalah, tak payah risau. Pergi je pada kaunter utama kita. Untuk masuk, okey, tuan-puan dibekalkan dengan kad metrik, kan? So sekiranya nak datang ke perpustakaan, saya mohon bawa kad metrik. Jangan tak bawa, sebab pertamanya ialah kita ada barrier gate dengan security gate. So sekiranya tuan-puan nak masuk ke dalam perpustakaan, you need to touch your metric card dekat barrier gate dahulu. Sebab record tuan-puan sebagai pengguna perpustakaan dan kita akan ada statistik lah bermakna tuan-puan dah hadir ke perpustakaan, ya. Dan sebab dia ada palang, jadi bila tak ada tu jadi tuan-puan tak boleh nak masuk pula. Okay, tapi sekiranya ada masalah dengan kad untuk akses ke dalam library menggunakan barrier gate tu, kita ada staff di kaunter utama tu boleh maklumkan dia lah, kaunter di hadapan tu, ya. Okey, smart learning space. Okey, tadi saya maklumkan ruang terbuka yang ada ni boleh duduk kecuali 4 unit learning space ni. Dia macam discussion room tapi dia open. Jadi yang ini kena mohon dekat kaunter utama sekiranya nak buat discussion. Okey. Ini ialah postgraduate launch. Sekiranya tuan-puan datang dekat sini, boleh gunakan postgraduate launch ni dekat level 2 nanti, ya.
Okey, ni silent launch sekiranya saya nak belajar secara senyap, tak nak orang ganggu-ganggu, boleh guna silent launch ni. Kita ada auditorium, kita ada dataran dan kita ada juga special care room untuk OKU dan sekiranya tuan-puan ada masalah kesihatan sebab saya beritahu tadi kan tangga library ni tinggi, so tuan-puan boleh gunakan lift yang ada di sebelah tangga tu nanti Okey, lain-lain kita ada surau, uh, relaxing, maksudnya apa, leisure area, indoor game, Al-Quran book cafe and lain-lain Okey. Inilah portal kita. Okey. Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah. Boleh Google dan boleh search nanti akan jumpa lah Saya pergi detail yang melibatkan macam mana OPEC tadi yang saya kata tadi nak cari buku. Okay? So bila dah buka, saya harap kalau siapa yang ada PC di hadapan boleh terus search boleh terus buka lah supaya terus boleh live data dia. Okay, nanti cari satu kotak yang melibatkan yang nampak tu PXNZ collection tu. Okay, yang warna purple ni Okay, dekat sini. So boleh type apa-apa juga search term. Okay. Sebenarnya dia ada kaedah dia lah untuk pencarian yang lebih sistematik dan juga lebih tepat. Tetapi saya pergi secara general saja dahulu Ini saya rasa di modul 2 dengan modul 3. Kita akan ajar. So bila kita type tu tadi, boleh klik find. Okay, dia akan pergi kepada detail semacam ni. So dia akan bagi kita, kalau kita tengok situ, dia ada bagi tajuk dengan adalah beberapa maklumat lagi lah. Dia akan ada topik dekat situ, result per page berapa. Belah kanan tu dia ada narrow search lagi sekiranya kita nak detail. Okey, kalau dekat sini, ini ialah buku, kalau tengok located koleksi terbuka ni bermakna dia ialah koleksi terbuka tadi yang saya cakap Kita tengok pada call number dia, kita boleh dapatkan call number dia dan kita boleh pergi kepada rak dia. Okey. Contoh Okey, ini details dia bila kita klik kepada tajuk tadi, dia akan tunjuklah dekat mana holdings dia ada di koleksi khas, ada juga di koleksi terbuka, format book. So nampak tak yang call number, second call number tu, dia status circulated, right? So dekat sini lah yang saya kata tadi, kita boleh reserve buku tersebut tu call number dia dan juga kita boleh reserve. Okey. So ini UMTIR saya skip dahulu, tapi basically dalam UMTIR ni dia ada exam paper, thesis dan other UMT publication. Okay, so yang ini saya tak tunjuk dulu, saya skip sebab tuan-puan perlukan my name, email dan password. Okay, ni sama juga. So sekiranya nanti in the future lah bila dah jadi postgraduate student akan dapat akses ini. Okay, saya skip dulu yang ini. Okay, ini online database dan juga e-book. Okay. Nanti saya pergi live lah kalau sempat sekejap Bila dekat portal kita tadi tu, kalau tuan-puan scroll down ke bawah sedikit, akan dapat tengok kotak e-resources. Okay, yang ini saya cuma boleh tunjuk saja dahulu sebab tuan-puan tak boleh akses daripada luar. Tapi bila datang ke UMT, dalam library kita, boleh akses Okey, ini antara online databases yang kita ada. Kita ada Emerald, kita ada Image Insight, Journal, Citation Report, semua Okey, ini contoh database yang kita langgan. Macam mana, apa yang ada dalam Science Direct sekiranya kita perlukan maklumat daripada Science Direct Okey. Ini yang saya kata sekiranya daripada luar kita perlu login Easy Proxy. Okey. Dan ini senarai langganan yang kita ada lah pada masa ni. Saya rasa untuk tahun 2026 mungkin dah update sedikit. Okey, kita ada Astral, Bantam, KB ni. Ini ialah e-books Bermakna buku yang kita langgan yang kita dah beli, tuan-puan boleh download dan guna. Okey. Yang ni ialah pengkalan data. Pengkalan data untuk jurnal kita ada Science Direct, kita ada ACS, JSTOR, Clarkson, Nexis, LONET. Pengkalan data untuk thesis kita ada ProQuest, Dissertation and TDs.
Untuk pengkalan data tools yang saya beritahu tadi, kita ada WAS dengan JCR. Pengkalan data yang ini di bawah langganan KPT, kita ada Emerald dengan Scopus, dan kita ada juga latest one ialah Springer, Springer Link. Dan yang tadi saya bagi tahu data stream untuk finance dan ekonomi punya maklumat. Okey, ini saya dah skip tadi. Okey, ini yang saya masukkan tentang information search strategi yang kita akan ajar, tapi saya akan skip dululah hari ini sebabnya bagi saya too detail lah untuk tuan-puan tahu ya. Okey, saya akan terus pergi ini yang saya kata melibatkan citation and bibliography. Kita akan ajar bagaimana nak buat petikan in-text citation, direct quotation, prafasa dan lain-lain ya. Okey, ini citation, ni APA format, information management macam mana kita guna Mendeley tadi. Okey. Dan ini yang academic citation yang saya maklumkan tentang Scopus dan juga Web of Science tadi. So kita akan ajar bagaimana citation database tu bergeraklah, how it does work kita berkaitan dengan indexing and bibliography, tracking citation. Okey. Seterusnya apa beza antara Scopus, Web of Science, Google Scholar, Dimension, apa dia citation and so on semua. Okey. So ethics ni yang melibatkan tadi turn ini. So kita akan ajar ataupun kita akan maklumlah berkenaan dengan ethics in academic writing. Bagaimana yang kita perlu buat, mana yang kena guna prafasa tu ya. Okey, supaya tak ada plagiarism. So saya skip saja dekat sini. Okey. So kalau nak ikutkan itu saja sebabnya saya tak pergi detail banyak-banyak. Nanti tuan-puan tak boleh juga nak access kan. So saya pergi live sekejap, boleh? Saya pergi live supaya tuan-puan boleh tengok macam mana nak cari at least kita punya kita pergi sini Okay, share. Macam mana nak cari laman web kita dulu Okay, psnz.edu.my. Okay. So ini laman web kita Okay, laman web kita. Dekat atas ni ada banyak lah. Kalau yang saya kata tadi, services tadi, intra-library loan dekat sini, user education kalau nak mohon dekat sini, okay. Dan adalah guides lain yang kita provide So, ini pun ada facilities makluman. Okay, ini yang melibatkan research Right. So, kalau dekat sini tadi, ini yang saya kata web OPAC ni, tuan-puan boleh type dekat tajuk dekat sini. Okay, fine sahaja. Google tak dapatlah pula dia. Okay. Sekejap saya. Sistem saya down sekejap kot. Okay. Alright. So nanti tuan-puan boleh cuba dekat sini. Yang ni tak ada masalah. Untuk OPAC kita open saja. Tuan-puan berada kat mana pun, student kita ke tak student kita ke, boleh guna saja OPAC kita. Saya cuba sekali lagi. Saya rasa tadi service unavailable. Maknanya sistem kita ada down. Saya skip je Okay. Ini yang saya masukkan tadi e-resources ni tadi. Bila tuan-puan datang saja kat library kita, ini semua boleh akses. Tidak ada masalah. Maksudnya pergi je portal kita, klik sajalah dekat sini. Klik dekat sini contohnya nak pergi tadi Science Direct. Klik dekat sini, pergilah Science Direct. So dia akan terus bagi. Okey, sekiranya perlukan detail macam mana pencarian ni, itu kena mohon kelas lain Kelas ni kita memang kena akan ajar satu persatu sebabnya kalau saya nak ajar sekarang ni takut too much lah pula nanti. Okay. Okay, selagi dekat sini kita ada kalau nak research support ni tadilah nak melibatkan Turnitin dan juga PSNZ Guide. Okay. Cuma kalau kata saya pergi detail sikit ke tentang Science Direct? Special offer ni.
So Datuk Saiful ada nak request apa-apa ke? Hmm. On hari som offer tu, special offer. Kok Cik Hanif, Ada kok ke? nak boleh Ada. demo sikit kan? Sekarang you all tengah buat financial management kan? So Puan Harisom boleh tak macam brief sikit macam mana kan kita nak start dengan login ke database, lepas tu nak search kan financial management materials kan? Boleh? Sebab nanti diorang nak jadi scorer 100%. Submitted Okey. assignment. Oh ya, so contohnya ini Science Direct. Tapi bagi saya beritahu kalau daripada luar kampus memang tak dapat akses ya, kena datang dekat sini. So contohnya dekat sini kita nak cari tentang finance. Boleh? Financial management. Financial management. Okay. So kita ini basic search saja. Search saja dahulu. Kita nak tengok kepada apa yang kita boleh ada. So bila datang kat bila tuan-puan ada dekat sini, ini yang penting pastikan dia ada University of Malaysia, baru kita boleh akses. Kalau tak ada akses, kalau tak ada ni bermakna IP kita dengan server dia tak link lagi. Alright. So contohnya dekat sini lah ya. Ini basic search basic search. Okay, kalau kita boleh lihat, jangan tengok kepada artikel dulu. Tengok kepada apa yang kita boleh filter dekat sebelah kiri ni dulu. Ni ada terlalu banyak sampai 880,000 result ni is too much lah too much. Okay, jadi Normally tuan-tuan kita go for the most current lah, 5 Ya. years recent kan? Ya, so kita boleh refine. Contohnya kita hanya nak artikel tahun 2026 sahaja. Okay, for example, okay. Dan kita hanya nak research artikel. Okay, research artikel. So dekat sini pula dia bagi lagi publication yang types ataupun yang kita rasa mana yang related dengan kita punya needs lah ya. Contohnya saya publication title ni mostly in journal lah, nama journal nama journal. Okay, kalau kata tak nak pun tak apalah, skip yang tu, kita pergi yang dekat sini. Subject area dia. Kita memang nak dalam business management and accounting sahaja. Okay, katalah cukup dulu. Cukup dulu, lepas tu kita dah filter ni. So daripada 800,000 dia dah sampai 3,500 result sahaja. Okay, so dekat sini ini antara artikel yang kita ada. Ya, so kalau kita boleh tengok kat sini, dia boleh dah view PDF. Kalau nak baca abstract dulu, boleh klik dekat baca abstract dekat sini. Okay, ini abstract dia lah kalau kita nak dia dah extractkan apa point yang ada dalam artikel ni. Okay, ini ialah figure dia yang ada di dalam publication So Puan, ni. yang ni untuk 2026 saja kan? Pardon? Puan Chong, yang ni hanya untuk 2026 punya kan? Current year kan? 3,000 lebih dah Ya, artikel. sebab saya klik pada tahun year 2026. So bila saya klik ni tadi, dia dah auto update dekat sini. Ya, sebab ni semua tengok ni tahun dia available online March 2026. Ni semua tahun 2026 punya artikel. So if tuan-puan nak tadi, boleh klik pada years lah. Kalau kata nak 3 tahun, kena klik pada 2006, 2005 dan 2004. So dia akan bagi artikel untuk 4 tahun. So saya dah filter tadi pada tahun 2026 sahaja. Okay. So kalau kata kita nak export, tak ada. Ini kalau nak export, skip je lah So kalau kata nak view PDF, kita klik sajalah view PDF. Dan dapatlah full text. Sebab full text ni hanya boleh di Science Direct sahaja. Jangan pergi ke journal untuk ni. Tapi ini ialah journal pre-proof ni. Journal pre-proof sebab dia masih baru lagi 2026. So jadi boleh download dekat sini. Klik saja download, dia dah auto download lah ke kita punya desktop ataupun laptop lah. Okey. So yang Puan, ni share saya sikit dengan peserta. Puan, kalau katalah, okey, peserta tu memang dia minat nak cite apa artikel ni. So boleh share sikit macam mana nak dapat all details of the citations? First kena pastikan daftar dengan Mendeley dulu kena daftar dengan Mendeley dulu. So saya dekat sini maksudnya kena download Mendeley dengan daftar Mendeley secara online dahulu.
Saya rasa Mendeley tak ada isu, boleh je daftar dulu, cuma mungkin kapasiti dia tu bila melalui kita punya Sains Direct ni, dia akan ada dapat kuota yang lebih besar sikit lah. Macam tu ya. So bila kita dah download ataupun plug in, kalau nampak tak ni, saya di desktop saya ni dah ada Mendeley Web Importer, right? Kalau nampak dekat sini. So saya boleh klik saja dekat sini. Okay, saya sign in saya punya dulu. Okay. Okay. Sebab tu saya kata tadi kena ada akaun dengan surveyor ni yang melibatkan sebab kuota untuk orang luar tu dia tak sama dengan kuota sebagai pelajar UMT ataupun staf UMT. Itu yang saya nak maksudkan. Okay. Cuma saya boleh tunjuk cara yang macam mana nak import dulu kepada tuan-puan. Supaya tuan-puan faham flow dia dulu. Okay. Yang ini jadi bila saya dah sign in dekat sini. Saya tak boleh sign in lagi. Sekejap ya. Sekejap. Right. So saya dah log in . So ini saya punya account. So bila dekat sini nama web ni saya kalau nak cerita mudahnya saya add je lah kat sini dalam library saya. Dapat adding page. Saya cuba artikel lain boleh? Sebab saya takut dia ni pre-proof saja dulu. Okay, saya pergi artikel yang ini. Okay, saya klik balik dekat sini. Web page. Kenapa adding ni? Mungkin poor connection kot pagi ni. Poor connection sikit . Sebab patutnya kalau kita klik saja add dekat sini, bermakna dia akan auto masuk dalam kita punya my library. Sekejap saya review saya punya library. Okay. So ini ialah example saya punya Mendeley lah, Mendeley library saya. So bila you dah ada account Mendeley, you boleh buat kita punya collection lah, okay, collection kita dekat sini. So basically dekat sinilah nanti bila kita buka Words nanti masa kita tengah type ni, katalah dekat sini ni kita, okay, saya buat contoh lah Sekejap. Katalah saya download je. Saya download saja. Okay, saya download benda ni dan saya pergi kepada Mendeley saya. Kemudian saya tengok kepada recently added, belum lagi. Kita boleh import file lah. Okay, saya open. Dan dia dah masuk dalam Mendeley saya. Okay, so saya contohkan pula ke mana pergi ke dalam Words. Okay. Semua follow Tapi saya ajar laju-laju sebab it's a little bit technical. Jadi memang tuan-puan memang Nanti kena follow. semua diorang akan datang. Diorang akan datang face to face jumpa dengan Puan Jadi harusnya. saya testing lah. Okay, menurut okay, saya nak cite dia dalam saya punya Words Okay, dekat sini saya kena pergi Words ni, saya kena pergi reference. Okay, sebab saya dah install plugin punya dekat desktop saya. So saya klik saja Mendeley site ni. Saya tak update ke? Time-time ni lah dia nak update-nya pula. Sekejap Okay.
Sekejap ya. Ish, masa ni lah dia nak buat update-nya. Tapi tak apalah, at least peserta dah nampak. Okey, kalau Ya. guna Mendeley untuk in-text citation kan, bila kita Ya. nak refer kan, kita nak Ya. support mana-mana part penulisan kita tu dengan Ya. rujukan. So automatic terus Mendeley ni bantu kita kan. Automatic pop up So daripada kan. dekat sini, kalau So tak perlu ikutkan sepatutnya type sini kan. kita, Ya. year of publication Sepatutnya di tak perlu. sini akan keluar kita punya artikel tadi. Ya. Artikel yang kita dah upload tadi kan. So kita klik saja dekat situ. Dekat sini nanti dia akan auto jadi sekejap ya. Contohnya Ida 2026. Dia akan auto jadi macam ni. Dia tak perlu type dah. Itu kelebihan Mendeley kita lah. Okay, cuma mungkin sebab saya pun dah lama tak buka Mendeley jadi hang sekejap. Okay, tapi saya cadangkan tuan-puan mohonlah untuk kelas Mendeley ni untuk kita ajar detail lagi macam mana sebab dia sangat benefit untuk kita punya penulisan. Okay, so yang macam tadi, yang ini balik kepada Science Direct tadi, boleh buka di dalam, datang ke kita punya library dan kita bolehlah kalau nak mohon secara konsultasi dengan kita bolehlah untuk ajar macam mana nak cari artikel di dalam Science Direct ni. Okay, ini yang saya ajar ni hanya basic saja sebab kita boleh lagi buat teknik snowball and so on semua. Contohnya daripada sini kan, ini open access, boleh saja buka, tidak ada isu. So kalau bila kita buka dekat sini, kita boleh lihat details dia lagi, dia bagi dah outline dia bagi highlights, ada abstracts and graphicals dia, dan kita boleh tengok nanti di bahagian reference dia. Okey, dia dah bagi reference. So ini ialah snowball kita lah. Kita boleh klik mana artikel-artikel yang dibawa reference dia is related to the article. So kita boleh tengok pula balik dekat sini. So yang ini pula dia memandangkan kita ni subscribe Scopus. So kita boleh buka pula dengan Scopus. Okey, saya tunjuk sekejap apa yang ada di Scopus . So this is Scopus 1. So Scopus dia akan bagi you not full article tapi more kepada citation matrix lah. Berapa dia punya ini ialah full text. Dia dapat full text sebab kita as a viewer pun kita subscribe, Scopus pun kita subscribe. So kita dapat all those thing . Okay. Di Scopus ni lain cerita pula lagi. Nanti saya di Scopus kita akan ajar apa jurnal yang boleh untuk kita publish artikel macam tu. Dan kalau kita boleh lihat dekat sini ialah lebih kepada contohnya author ataupun topik-topik yang kita nak follow lah dekat sini untuk mendapat lebih banyak teknik pencarian yang lebih bagus lah. Okey. Boleh ke faham? Saya harap dapatlah Tak apa, sedikit Puan sebanyak. Hariso, ni basic exposure. Nanti diorang akan register September nanti dan diorang perlu selesaikan project paper. So untuk project paper, nanti automatic diorang akan datang ke library, diorang akan master semua ni insyaAllah. Kan? Macam mana you nak pinjam? Nanti kita explore. Nak pinjam rujukan tapi secara halal. Kan? Boleh pinjam, tak ada masalah. So nanti boleh guna pula plagiarism checker for free kan. So boleh pinjam. Tak ada masalah. Betul. Kan? Dan untuk citation. Citation list of references kat belakang pun automatic generate pakai Mendeley. Semua senang. Kan? Within a few seconds dah semua selesai. InsyaAllah. Boleh. Kan jadi sekarang ni Dr. Ida, kita memang bukan kita kata hard copy tu tidak penting juga untuk buku hard copy, tapi memang kebanyakan yang sekarang when kita writing atau buat assignments all digital resources tu lebih mudah untuk dapat. Kan bila kita nak menulis tu lebih mudah dengan AI sekarang. So bila kita ajar AI, kita kena ajar AI dengan integriti lah. Kita tak bolehlah copy paste semata.
Jadi bila jadi ahli library kita, bila dari UMT, kita akan mendapat benefit akses kepada semua pengkalan data yang kita ada. Sebab bukan semua universiti dapat akses yang sama macam kita. Dan UMT memang antara Science Direct ya. Yang Science Direct tadi tu bukan semua universiti subscribe. So kita memang ada kelebihan yang sangat banyak in Scopus dan juga Science Direct. Dan Scopus pun memang cover yang banyak sangat topik on finance dan juga related to the topic lah. Jadi saya harap tuan-puan semua boleh datang ke perpustakaan kita dan guna semua kemudahan yang kita ada lah. Semua kemudahan dan juga e-resources yang kita ada. Sayanglah kalau tak guna sebab untuk yang teknik-teknik tu kita boleh ajar sikit-sikit, but for sure kalau nak menulis dengan lebih baik memang kita perlukan reference management tool tadi, Mendeley. Ada juga lagi yang lain-lain lah, dan boleh upload dalam you punya tool sendiri dan juga convertkan ke dalam Words kita untuk citation style yang betul, reference yang betul. Sebab semua style dengan citation tu ada markah kan. So yang tu kalau salah tu tolak markah dah tu kat situ kan. So salah dia plagiarize. Charge terus. Plagiarize tu sangat kalau boleh avoid lah, even though you guna AI, tolong paraphrase parafasa dia, sebab saya tak pasti Dr. Ida guna tak turning in untuk check, sebab kalau guna turning in automatically turning in memang akan detect lah all those AI punya plagiarism tu. So saya nak ceritakan ni apa yang kita offer dan apa yang kita buat untuk universiti. So bila menulis pastikan ada integriti. Kalau nak buat AI preference dia, dan kita akan check menggunakan turning in. So jadi kita akan ajar macam mana nak cari artikel-artikel yang boleh kita gunalah semasa kita nak menulis nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Puan Harisum, insyaAllah peserta kita ni semua bersemangat. Diorang Alhamdulillah. nanti dengan doktor semua ni, Dr. Hanif, Dr. Datuk Faiz, semua doktor ni semua. Okay. Boleh doktor datang ke library, kita memang akan cuba ajarlah sebaik yang mungkin. Tak perlu segan-segan datang sini. Yalah mungkin nampak macam banyak rules tapi tak ada pun. Kita rules tu hanya untuk kita maintain kita punya environment. Sebab macam saya bagi tahu tadi, kita bukan public library. Jadi kita memang jagalah customer kita sebaik yang mungkin. So saya harap Datuk, Doktor, tuan-puan semua boleh datang ke perpustakaan sebab memang ada sedikit kekangan lah since tuan-puan semua masih bukan sebagai pelajar. Tapi kita akan cuba bantulah pihak UMT Life dan tuan-puan semua untuk menggunakan facilities dengan resources yang kita ada dekat sini, insyaAllah. Okay, boleh nanti kalau rasa nak mohon yang kelas-kelas lain tu, boleh pergi ke PSNZ portal kita dan pergi pada services tadi, nanti dia ada user education ataupun kelas pendidikan pelanggan, mohon dekat situ. Ataupun bolehlah bagi pihak Dr. Ida sendiri nak tolong mohonkan bagi mereka. Boleh? Maklum je kan. Sebenarnya lagi awal lagi bagus sebelum you all start September nanti kan untuk project paper tu. At least dah dapat basic knowledge kan, macam mana nak search for materials, macam mana nak buat citations. Betul. Apa-apa nanti kami ready je. InsyaAllah. Ya. Saya bagi pihak library tak ada apa-apa dah. Ini saja secakap pengenalan saja untuk fasilitis kita dengan kemudahan kita. Jadi sekiranya kalau Datuk, Doktor, tuan-puan semua ada sebarang masalah, gunalah tadi live helper chat kita, ada WhatsApp librarian kita ada. Kita boleh bantu dekat situ. InsyaAllah. Jadi sekarang ni kita semua memang online je. Betul. So kita buka jugalah kan dekat peserta, kot lah nak say hi ke, nak tanya soalan ke. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan. Ini peluang ni kan, special untuk tanya direct dengan Puan Harisum. Masih belum ada topik lagi? Diorang ni semua pemalu sebenarnya Puan Harisum. Sorry ya Puan Harisum. Tak apa, it's okay. Kita memang ada biasa. Nanti kalau ada soalan nanti kami share lah dengan Puan Harisum. Dari pelajar
Part 1 sampailah ke PhD semua kita dah biasa dah. Tak apa. Sebenarnya Ya, ada point dia, ada pemikiran dia. Cuma ya, mungkin masih belum sampai betul. lagi. Tapi tak apa, tak ada masalah. Sekiranya nanti ada sebarang Alhamdulillah. persoalan, boleh tanya kita dekat channel-channel yang saya maklumkan tadi. InsyaAllah kita akan bantu. Especially on developing your topics ataupun macam mana. Saya last year memang KPT bagi kita subscribe on Scopus AI. Tapi tahun ni dia dah terminate. So memang satu kerugian lah kat kita. Sebenarnya menggunakan Scopus AI tu kita dah boleh develop satu thesis dah. Tapi AI yang lain pun masih boleh digunakan. Tidak ada masalah pun. Okay. Dan yang online databases tu pun yang kita ada sebenarnya memang memberi, macam saya kata tadi lah, teknik snowball tu, reference yang ada di dalam artikel kita tu sebenarnya sangat boleh membantu kita dah dalam untuk satu topik sebenarnya. So, jadi try explore dulu. Cuma saya takut ada limitasi lah sekiranya tuan-puan akses daripada luar kampus UMT ni ada sedikit limitasi. Mungkin tak dapat macam mana yang saya tunjuk tadi. Jadi saya cadangkan boleh je datang kat library. Sebab library kita memang buka setiap hari dari pukul 8 hingga pukul 10 malam. Okay, weekend pun kita buka daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. So sekiranya tak dapat datang weekdays, boleh datang weekend. Tidak ada masalah. Ya? Okay. Apalah, nanti bawa one whole team lah kot, kan? Boleh, datang tak ada masalah. face to face. Ya, face to face kat sini. Baru ada rasa vibe tu sikit nak buat assignment, kan? Library cantik tu. Bila lagi kan? Sebelum jadi student kena pergi visit. Tengok kan betapa bertuahnya jadi student UMT, insyaAllah. Ya, harap continue lah untuk jadi student UMT sebab memang benefit banyaklah dekat sini sebenarnya. Untuk online resources memang kita antara yang quite strong juga. Dan proses belajar zaman sekarang pun dah senang kan? Tak ada isu dah sekarang. Tak ada isu. Boleh secara online ni pun boleh je. Kita boleh help. Jangan susah hati. Sebab kita ada BFF Puan Harisom. So insyaAllah problem citation je. Hello Puan Harisom, kan? Problem boleh nak paraphrasing pun contact. Boleh insyaAllah. Right. Boleh. Okay lah. So terima kasih kita setakat ni sajalah kan. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan terima kasih. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Puan Harisom sebab sudi berkongsi ilmu lah dengan kami. So insyaAllah bukan first, okay, it's not going to be the last meeting lah. InsyaAllah kita janjikan physical meeting pula lepas ni insyaAllah. Sebelum kita mula dengan project paper September nanti insyaAllah. Right? So okay lah. So kita akhiri perjumpaan kita pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.